Assalamualaikum. Welcome back to channel Bakri 16 your garden ataupun my backyard garden. Saya tengah membuat taman ternakan, sayuran, pokok bunga pun ada di belakang rumah saya lah. Okey, juga sebagai inspirasi untuk anda membuat taman anda sendiri di tepi rumah, belakang rumah lah. Okey, suka anda nak buat di mana? Okey, kepada peminat-peminat kebun, okey, taman, pokok bunga, ternakan. Okey, saya masuk semua lah. Okey, teruskan follow, subscribe Bakri 69 untuk tengok terus progres saya punya taman ni daripada mula saya update. Sekarang ni episod 9 saya rasa lah. Okey, episod 9 ni, ni saya tengah ada buat rumah burung lah, seperti yang saya kata dalam episod 8 dulu lah. Saya tengah buat dia punya base, asal dia lah. Asas dia rumah burung ni. So sebab tanah di sini tanah tambun daripada saya korek longkang di parit di belakang tu. So tanah dia agak lembut, so saya kena korek parit yang dalam sikit lah untuk memasukkan dawai dan konkrit ya. Dan konkrit ni untuk mengeraskan, mengukuhkan dia punya dasar dan mencari level yang sesuai lah, level yang betul lah untuk nanti saya naikkan bata dan tiang untuk rumah burung ni. Tak besar mana pun sikit je. Tu, lepas tu nanti ada lagi ke depan sini. Okey. So kalau anda nak tengok terus, nanti follow terus Bakri 69. Okey, sampai siap. Ini taman lah. Okey. Okey, so saya tunjukkan sikit apa yang jadi selepas daripada episod 8 dulu lah. Okey, dulu tengok yang jalan ni belum ada simen kan. Sekarang dah ada simen walaupun saya tak linkinkan lagi. Okey. Sebelah ni ada pokok bunga. Okey. Sebelah ni tak ada pokok bunga kan. Ada pokok bunga sikit. Saya tak tahu bunga apa ni. Orang kata morning glory kan. Tapi tak tahulah sebab dia kembang di waktu pagi sampai tengah hari pukul 3 macam tu lah. Okey. Sebelah ni saya ubah saya punya pokok kunyit daripada tempat lain tu. Saya tanam kat tepi ni lah supaya dia lebih lembap dan tumbuh dengan lebih baik lah. Okey, ni kunyit. Okey, nanti kunyit ni akan tumbuh sini, pokok bunga sini. So lorong jalan ni, pavement ni saya siapkan. Cantik lah. Okey, so kita jalan. Okey, pelapik-pelapik ni saya akan gunakan untuk tadi kita buat rumah burung tadi ya. Pelapik-pelapik kecil ni ya. Okey, yang ni decoration saya cuci dah dulu. Okey, ini kawasan kebun. Kebun pun tengok saya dah cerahkan lah. Dah buang dia punya rumput semua, dah racunkan. Okey, dan ada sikit dah saya dah tanam sayur apa nama ni, kacang bendi ya, kacang bendi. Ni usia dalam 2-3 minggu lah lepas siri yang lepas tu saya dah tanam pokok bendi ni dan besar dia dah macam ni ya. Okey, hati-hati tu jalan tu. Okey, jalan lagi. Okey, so sini hari tu saya cerita dia punya entrance kan, jalan masuk tu saya punya plan tu. Saya dah tanam satu pokok ni, bunga kuning ni, nampak tak? Dia dah hidup lah tu. Pokok ni senang hidup Okey, saya punya plan apa tau? Nanti pokok ni besar, pokok ni dia menjala tau. Saya akan buat satu pintu masuk lah ke taman saya ni lah. Okey, so nampak tak cantik lagi dah dengan pokok apa semak apa semua kan. Nanti dia cantik lah. So anda follow terus kalau nak saksikan taman ini sehingga akhirnya sehingga siap ataupun dia takkan siap je dia akan terusan dibuat berterusan akan dibuat. Okey. Okey, taman. Inilah jalan sini masuk entrance. Okey, taman apa sayuran, kebun sayur kecil Okey. Yang pentingnya ialah sustainability Okey, saya cuba buat benda-benda ni semua menggunakan macam air tu saya nak recycle lah daripada air hujan dan tanaman ni pun untuk makanan sendiri tanam untuk makan saja Okey, ternakan pun nanti untuk syok-syok saja sustainable Okey, itu sajalah untuk kali ini. Bagi yang belum subscribe, okey, please subscribe, follow saya punya channel, nanti hilang pula saya daripada radar anda. Okey. Okey, sukses selalu. Follow terus, subscribe Bakri 69. Bye.